Kalau orang tanya deh, sebab saya kerek juga dengar dan ditanya dalam Facebook, saya malah jawab. Nak jawab lah ngajar gini ya. Dia kata, apa yang pelik orang ngaji sifat 20 ni kata Allah ada sifat pendengar atau Allah mendengar. Kita mendengar, tapi Allah mendengar tak serupa dengan kita mendengar. Nah, apa tak boleh kata Allah ada telinga, kita ada telinga, telinga Allah tak serupa telinga kita. Orang ngaji sifat 20 kata Allah ada sifat pelihat, kita ada sifat pelihat, tapi tak serupa sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat kita. Allah melihat, kita melihat, tapi tak serupa melihat Allah melihat kita dah. Apa tak boleh kata Allah ada mata, kita ada mata, tapi mata Allah tak serupa mata kita. Apa tak boleh kata gitu? Pelik ya. Tak pelik pakcik kalau ngaji. Hak pelik tu sebab pakcik bodoh. Nah, kalau bodoh jangan kecek dah. Terus duduk argue-argue ngaji. Baik, mai saya jawab. Bapa kita boleh kata Allah ada sifat pelihat, sifat pendengar, kita ada sifat dengar, sifat pelihat, tapi tak serupa pendengar pelihat Allah dengan pendengar pelihat kita. Satu, di dalam Quran Allah guna uslub isnad pada tiap-tiap sifat tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Isnad ni mana? Ikat. Sama ada mubtada khabar ke atau fi'il fa'il tak kira. Tak? Wa huwas samiul basir. Ke lain tu. Isnad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu bi kulli syai'in alim. Fa'alul lima yurid. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu rabbuhu. Tengok. Semua tu isnad, bukan idhafah. Idhafah ni mana sandar. Macam yadullah, idhafah sandar yadun kepada Allah, idhafah lain sandar, isnad ikat lain. Yang mana kalau guna uslub isnad ini 100% dalalah pengertian, memberi reti kata sifat tu yang benar-benar, tak ada ihtimam dan lain, tak ada tanggung dan lain, sifat tu yang sungguh. Satu. Wa huwas samiul alim. Ya dah. Juga dah. Sifat-sifat tu yang tu belaka tu. Sifat-sifat tu yang belaka tu. Dah. Baik. Lepas tu, tadi nombor satu dah. Quran kecek atas jalan isnad. Bukan sekadar idhafah. Isnad. Isnad ni mana apa? Ikat. Ikat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir wa huwas sami'ul alim ke? Ada macam-macam tu dah. Semua tu isnad. Wa huwa dan ia Allah sami'un basirun alimun. Tengok, ya Allah ialah zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maka fahamnya tidak mungkin zat tu maha mengetahui kalau tak ada pengetahuan. Tak mungkin zat tu mendengar kalau tidak ada pendengar. Tak mungkin zat tu melihat kalau tak ada pelihat. Sifat sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, jangankan di Allah, di kita pun kita tak tahu apa bentuk kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam kita. Betul. Cuba abang buat keluar sifat pendengar, tunjuk ke saya macam mana bentuk dia, bulat ke, tiga segi ke, boleh tak? Korek buat bawa keluar. Ini ustaz pendengaran, boleh tak? Dene warna kuning itu bukan pendengaran, tahi telinga dia. Tak boleh Syekh. Kita jangan kira di Allah nak khoyar bentuk ada di kita tu buat pada roh kita pun kita tak boleh nak gambar apa bentuk, tiga segi ke, empat segi ke, warna kuning ke, warna merah ke, warna biru ke. Maka sebab tu boleh kata Tuhan ada pendengar, kita ada pendengar, tu ada pelihat, kita ada pelihat. Boleh muqabalah lah gitu, boleh. Sebab tak temari dalam kepala otak kita bentuk surah gambar. Tu dah. Tak serupa dengan sifat-sifat ayat mutasyabihat tadi. Yadun, wajhun, jambun, qadamun, ainun, istiwaun. Semua ni Allah wa mari atas jalan idhafah. Idhafah ni sandar. Yang mana ihtimal bukan sifat tu ada 50-50. 50% anggota badan, 50% sifat. Tolak anggota badan sebab laisa kamislihi syai'un. Ambil sifat hakikiah seperti sifat ni. Atau ulama salah. Bukan anggota badan. Bukan anggota badan tak faham lah kita. Sebab kita faham betih, tangan, kaki, mata, telinga, muka, semua anggota badan. Kayak gitu. Bila bukan anggota badan tak faham. Lepas tu nak faham Allah saja yang tahu apa hakikatnya sifat tersebut. Kemudian yang kedua, apa tak boleh muqabalah? Sebab bila sebut Allah ada tangan, kita ada tangan. Tangan kita ni jismiyah. Bila kita sebut tangan Allah, tangan kita, tangan beruk, tidak mari betul. Tak boleh. Mata Allah, mata kita. Sebab tu tak boleh muqabalah kita. Tak boleh buat bertentangan lagu tu.
Kalau kita kata Allah ada sifat yang namanya mata, bukan biji mata, tak apa tak? Tak apa. Itulah salafus soleh. Semuanya diperlakukan sebagai sifat-sifat kamalat Allah. Ijra' ala zahir, ai zahir kamalat bagi Allah. Zahir kesempurnaan bagi Allah. Sama juga Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Tuhan yang maha pemurah atas arasy tertinggi. Istiwa bermakna ala wartafa'a, tinggi dan meninggi. Apa makna tinggi situ? Dan hadis sebut dah. Nah, anta zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Hei Tuhanmu lah maha zahir, tidak ada sesuatu atas engkau. Engkau lah maha batin, tidak ada sesuatu di bawah engkau. Lagu mana tu? Kita boleh faham tinggi atas kalau ada lawan dia, betul tak? Atas kalau kita boleh faham, mesti kena ada bawah. Baru boleh faham atas. Tingkat 2 atas pada tingkat 1, sebab tingkat 1 bawah pada tingkat 2. Tingkat 2 bawah pada tingkat 3, sebab tingkat 3 atas pada tingkat 2. Tingkat 3 bawah pada tingkat 4, tingkat 4 atas pada tingkat 3. Atas bawah ni nisbah. Nak faham dia kena ada gulawai. Inilah atas bawah yang kita boleh faham pada makhluk. Allah atas, tak ada lawannya bawah. Sudah. Faham tak tu? Tak faham. Tak faham. Saya tak faham. Atas yang tak ada lawannya bawah tu apa? Itulah atas Allah. Sempurna atas dia. Kalau atas ada lawan bawah, itu bukan atas Allah, itu atas makhluk. Tinggi yang tidak ada lawannya rendah. Boleh faham? Sifat Allah lah. Tinggi hak makhluk kena ada lawan dia rendah. Betul tak? Zaid tinggi pada Khalid, Khalid rendah pada Zaid. Kalau tak ada hak rendah, semua tinggi belakang, tak reti tinggi. KLCC tinggi pada KL Tower, KL lupa tak? Kenapa? Sebab KL Tower rendah pada KLCC. Tinggi rendah ni kena ada lawan, baru boleh faham. Allah tinggi, tidak ada lawan yang rendah. Faham tak? Tak faham. Apa tinggi lagu tu? Tinggi yang layak dengan kebesaran Allah. Lagu tu lah. Macam mana tu? Serah pada Allah. Allah maha tahu. Itu salaf. Itu salah lah. Arah memang tinggi sekali dah. Atas langit tu. Atas langit. Atas sekali. Atas sekali arash ni. Allah bukan duduk atas tu. Dan bukan juga duduk atas. Dah. Allah tinggi tak ada lawannya bawah. Kalau Allah, ini arash, ini Allah. Ni macam saya ni. Ni kursi dia. Istawa itu alal kursi. Aku tertinggi di atas kursi. Ni, saya tinggi tak di atas kursi ni? Tinggi. Kursi duduk bawah saya. Ni jubur saya, ni kursi. Betul tak? Saya tinggi di atas kursi. Lagu ni ke? Tertinggi Allah di atas arash. Nanti dulu. Lagu ni ke tinggi saya di atas kursi ni dah. Lagu ni ke? Awak faham? Allah tinggi di atas kursi. Di atas arash. Jangan. Allah tinggi di atas arash. Bukan macam saya tinggi di atas kursi ni. Dia tidak duduk, tidak sela, tidak menetap. Dia tinggi di atas arash dengan makna maknawiyah, dia panggil dah. Setiap sifat-sifat lagu tu semua kita kena pakai maknawiyah. Baru boleh faham kalam salaf. Contoh, ulama salaf kata, Allah turun tanpa meninggalkan sifat tingginya di atas arash. Macam mana nak faham? Kalau kita faham tu hidup cokor atas tu. Allah turun tanpa meninggalkan sifat tingginya di atas arash. Allah tinggi tanpa meninggalkan sifat turunnya daripada arash. Boleh faham tak tu? Tak boleh faham. Kalau sebab kita faham kalau turun, contoh abagi jumpa saing di pejabat dia, dia duduk tingkat 12. Habis siapa situ? Pak mak kawan siapa dah? Jabat demo ni. Turun lah. Main makan. Bila pak mak tu turun, ia ada lagi tak di tingkat 12? Tak ada dah lah. Itulah turun hissiyah, dia panggil turun hissiyah. Ceng turun. Kau habis naik pula tingkat 12. Pak mak turun dah. Pak mak kata, "Mu, aku naik tingkat 12. Takut mu turun, tak tinggal lagi tingkat 12. Duk ada lagi." Kalau pak mak kata, "Minyak aku Tuhan kau, bengong dah." Tuhan bersifatnya turun. Ulama salah kata, tapi tak tinggal sifat tinggi yang tak ada. Nak faham lah ke mana? Tak faham. Tak faham. Tak faham itulah faham. Serah pada Allah. Itu salaf. Itu bukan semua salaf lah, kebanyakan salaf.
Ada juga salaf yang takwil tafsili, turun rahmat Allah pakai turun. Itu gitu dah. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin, hadis tu. Yalah, hadis-hadis tu. Ya, itu dipanggil turun rahmatun khassah. Turun rahmat yang special daripada Allah Taala. Gitu. Yang dok payah tu zat ya turun. Jeng tu. Oh, tak ada atas, duk bawah dah. Lepas tu dia naik, tak ada bawah, dah atas. Dah gitu dah. Ulama salaf tak cakap gitu. Awak buka maqalat ulama salaf. Allah bersifat turun tanpa tinggal sifat tingginya atas arasy. Allah bersifat dengan tinggi atas arasy tanpa meninggal sifat turunnya daripada arasy. Bengong gitu kita. Bengong dah. Bengong tu lah serah pada Allah. Tak payah lah tok guru. Tak payah tu lah payah. Al-ajzu 'anil idrak. Lemah daripada memahami, itulah payah. Nak ayat kata kita ni tak ada nak payah. Sifat ketuhanan ni tak serupa dengan sifat kita. Sebab Tuhan bukan jisim, bukan jirim. Jangan nak mari depan otak. Pukul 4 pagi ni Tuhan turun dah weh. Duk mana Tuhan turun mana Jangan. Jangan duk payah lagu tu. Tuhan turun, Tuhan tinggi, Tuhan dekat, semua tu maknawi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qarib, aqrab, dekat. Dekat apa makna tu? Dekat maknawi, bukan dekat hissi, bukan. Macam kita kecek dia memang kena ada puan mak duk langgar tu. Oh, bapa tak kenanya. Saya karib kawe tu. Oh, kawe akrab nah dia. Akrab. Ya sebenarnya bahasa Arab jadi bahasa Melayu. Jadi Melayu karib. Akrab. Nah, akrab. Apa makna karib? Akrab, dekat. Sangat dekat. Oh, kawan kenal sungguh dia. Dia beranak hospital mana, mak pok dia nama berapa, dia adik-beradik dia ke berapa ekor adik-beradik dia. Dia tadika pasti mana, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti SPM boleh berapa, lulusan berapa, nikah berapa ekor bini dia, hak rasmi berapa ekor, hak tak rasmi berapa ekor, tahu habis. Hijau mana, bisnes mana, untung bulan-bulan berapa. Oh, rapat benar demo. Tu kan boleh rapat. Dan dia pula gitu juga kawan. Itu mana rapat maknawi dah. Bukan rapat mana duduk depek, makan sekali, berok, kecing sekali, tidur. Waktu bukan karik dah. Tu waktu kembasian dia panggil. Nah, tu mana dekat. Jangan duduk payah dekat. Tuhan kata, wa idza sa'alaka ibadi anni. Bila menanya oleh sahabatmu, hai Nabi Muhammad, tentang aku. Fa inni qarib. Fa akhbirhum inni qarib. Sahabat Nabi tanya, aqaribun rabbuna? Fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi ya Rasulullah. Adakah Tuhan ini dekat dengan kami? Maka sebab tu kami kena bisik popek. Bisik. Atau Tuhan kami jauh. Maka sebab itulah kami kena ya Allah, ya Rabbi, menepik melau sama. Dok, Tuhan bukan dekat jauh masafah, tapi dia dekat maknawi mana? Inni qaribun, aku dekat dengan hamba-Ku, bi ilmi, dengan ilmu aku, wa sama'i wa basari wa iradati wa qudrati. Itu meliputi aku dengan ilmu aku. Belum ada kita makhluk ni, Tuhan tak buat, Tuhan tahu dah kita. Tuhan tahu dah kita. Hidup kita kepek lagu ni sedia kala lagi Tuhan tahu. Sebiji gini dah lah kepek. Bukan kata nanti buat baru. Oh, kepek lagu ni. Aku ingat aku kepek lagu lain. Tak. Nah, kepek gini lah Tuhan tahu di ilmu dia. Oh, belum ada alam ruh. Belum ada gos karo lagi. Zat Allah saja. Azali, qadim. Tuhan tahu tak kita? Tahu habis. Ilmu dia tidak terdahulu dengan jahil. Bila kita ada pak, Tuhan dengar selalu. Kita lihat selalu kita dah. Langsung Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita.